Okey, katakan satu lagi bahagian macam contoh user nak gunakan price set untuk yang automatic generate. So macam ni. Okey, kalau kita katakan kami ambil contoh SSMT. Okey, SSMT ni dia ada price set dia dekat this one ni, price list. Okey, kita boleh set saja harga. Cuma nanti dekat bahagian yang sales kita punya, contoh katakan this one kan. Okey, yang ni secara tahunan juga, cuma dia automatic generate untuk price set. Kalau user tengok kami punya video demo untuk SSMT, yang ni mungkin tak berapa nak sesuai sebab nanti bukan tak sesuai, dia cuma setting price tu. Dia mudah juga, cuma mungkin ada perubahan harga nanti user kena adjust dekat price set tu. Price list tu. Sebab misal kata mungkin lah daripada harga satu barang A tu RM10. So for the next time user mungkin nak upgrade, nak ubah harga daripada 12 tu, user kena buat satu lagi bahagian dekat price list ni, bukan lagi RM10, tapi kena buat price list, kira contoh barang A, barang A, kalau ikutkan harga yang pertama adalah RM10 kan, satu. Kalau untuk combo yang barang A yang latest pun kena note sebagai latest, kat sini mungkin 12. Macam tu. Dia untuk price set ni sebab kita tak boleh ubah, sebab kita dah set. Sebab kalau kita ubah daripada yang original tu, nanti yang apa yang kita set daripada yang kita data kita masuk untuk Januari, yang contoh kan sekarang dah bulan Julai, so Januari kita dah masukkan tu, dia akan automatic generate mengikut item code kat sini. So mungkin agak complicated lah kalau nak guna yang jenis auto generate punya harga tu. Tapi boleh je guna, cuma cara nak kita set harga tu. Maksud dia sekiranya ada perubahan harga, macam mana kita nak set. So user kena contoh kat sini kan, kita ambil okey, gula halus kalau ikutkan RM2.5. Contoh katakan ada perubahan harga, mungkin untuk bulan Julai ni dia naik RM3. So user tak boleh ubah dekat sini sebab nanti apa yang data yang kita dah masukkan daripada Januari kan, kat sini gula halus tadi tu, dia akan automatic generate sebab dia dah automatic kan. So cara dia adalah user kena pergi dekat price list ni, user kena buka satu item code yang baru untuk gula halus tapi kod yang lain. Macam tadi kan, kalau gula halus yang pertama adalah kod 01. So kita mungkin buat 011. Tapi harga dia RM3. Tapi nanti kalau untuk kita key in tu, kita kena ambil yang item code untuk yang baru tu lah, sebab kita nak pastikan item code yang dekat sales ni dia tak kacau yang sebelum ni punya Januari tu, contoh Jun yang kita dah key in. Okay, itu saja dia punya flow lah untuk yang mana melibatkan price set yang secara automatik. Okay.